Apakah hukum ambil insurans konvensional untuk persediaan perlindungan diri jika berlaku musibah, hilang upaya dan kematian? Apakah hukum jika menjadi wakil ejen untuk syarikat konvensional tersebut? Baik. Hukum insurans ini, jikalau tidak ada ghurur, tidak ada tipu daya, tidak ada mengambil harta orang secara batil, maka itulah insurans yang diharuskan oleh Islam. Contoh yang diharuskan itu mudah, yang kita lakukan sama dalam kampung-kampung, dalam perjiranan kita, iaitulah apa benda ni? Khairat kematian. Khairat kematian ni kita tabarruk, kita buat kebajikan. Jikalau pok aku tak mati, pok dia yang mati, maka aku rela dah. Nak duit aku ini digunakan oleh keluarganya. Maka kena ada tabarruk seperti ini dalam sistem apa benda ni, muamalat, apa benda ni, dhamin hayah, insurans nyawa seperti ini. Tu yang pertama, biar dia itu halal. Yang kedua pula kena jaga-jaga. Walaupun insurans itu Islami, ramai orang kufur kepada Allah. Walaupun insurans itu sudah Islam, ramai orang syirik kepada Allah. Sebab apa? Dengan sebab biar masuk insurans, dia yakin kalau dia mati, keluarganya tidak akan susah lagi. Dia telah kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Faham? Ramai orang yang hanyut dengan sebab ni. Walaupun Islami dia punya insurans, tapi dia sudah yakin duit ada 200,000, syarikat company akan bagi, maka tidak susah lagi anak bini dia. Ini sudah syirik pada Allah. Betul tak? Ni kena jaga. Islami lah. Faham? Dengan kita hanyut masuk dalam kubur, nyetang di muka laki, menyandar batang kubur. Nampak? Jadi kalau kita nak menjadi ejen, bila benda tu halal, maka jadi halal lah ejen apa yang berkait.